Banyak baca berapa? Ada main buah deh. Ya jalan yang tak ada ayam ni. Bila kawan lagi dia erok dia koyak mano itu. Boleh ganda ya jauh macam mana? Ada kaedah itu betul lah syarah. Kalau kaedah itu ya betul lah berilah syarah. Tapi kita nak colek makna. Dengarkan itu makna dah. Jadi semua. Salah kota ni kan. Warna akidah tahawiyah. Mate arti betul dong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughaliqa wal qatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tatma'innu biha qalbina wa tanfa'u biha ulumina wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumina wa takhlisu biha qalbina wa tulhimuna ulumal ladunina wa tukarimuna biha bis sa'adati wal karamati ma'a zurriyatina wa tukthiru biha amwalana wa ashabana wa tilmidhana wa atba'ana wa tarzuqana. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala. Kata musannif kita rahimahullahu ta'ala, waqad takhruju siyaghul amri an ma'naha al-asliyi ila ma'anin ukhara tufhamu min siyakil kalami wa qara'inil ahwali.
Jadi di sini kita duk masih bicara lagi tentang masalah kale amma dah. Le mate hak dulu dia kata ammal amru adapun bermula amma. Dah masalah amma tu. Gapo dia amma hak dulu dia kata fa huwa talabul fi'li ala wajhi al-isti'la'i atau dia panggil amma. Anu dia panggil amma hak sungguh, amma hak hakiki. Lepas tu amma hak hakiki ni dia ada berapa? Walahu arba'u siyarin. Ada 4 sirah. Dan yang pertamanya fi'lul amri, fi'il amma sendiri. Hak misal dulu tu kata nahwu khudh al-kitaba biquwatin. Dah. So, yang dua wal mudhari'u al-makrunu bil lami. Fi'il mudhari' hak yang menyertai dengan lam. Dan dengan lamul amri lah. Tu dianya. Yang dua, misal kata tak dulu liyung fik zu sa'atin min sa'atihi. Lepas yang tiga wasmu fi'lil amri misaya tu nahwa hayya 'alal falah. Lepas yang keempatnya wal masdaru an-naibu an fi'lil amri. Dan masdar ni, masdar di sini kena kepada maf'ul mutlaq niyabah an fi'lil amri dia panggil. Tu dah. Apa semua nahwu sa'iyan fil khairi. Atau dia panggil amma hak sungguh tu. Dah diri dia panggil sirah dia tu dah. Sirah dia tu. Lepas tu di sini dia nak kecek masalah makna tu makna amma dah mari bukan lafaz tu lafaz amma tapi gi pakai makna hak lain daripada amma. Ni tengok. Lafaz tu lafaz amma tapi gi pakai makna hak lain daripada amma. Waqad takhruju siyagul amri wa istinafun bayani jawabu so'ali muqaddar. Seolah akan tanya musannif, wahai musannif, kalau gitu ada tak hak keluar terbit daripada pak ni? Dah. Sebab hak dulu je pak ke. Lepas tu hak keluar terbit ada pak ni ada ke tak? Lafaz tu lafaz amma tapi makna tu dia pakai makna lain daripada amma. Ada ke tak? Musannif jawab atau ada lah. Lepas tu hak mana tu ada tu tengok. Wa qad takhruju siyagul amri dan terkadang takhruju siyagul amri keluarlah oleh sirah-sirah amma. Sirah-sirah amma keluar terbit daripada segala sirah-sirah amma. Dah siyaru tu fa'il bagi takhruju dah. Lepas tu lafaz siyaru tu jamak siyaru fi'alun dah. Atas wazan tu dah. Kalau gitu hak keluar daripada sirah fi'il sirah amma ni ada apa? Ada pak dah ke? Hak keluar terbit daripada sirah amma yang pak tu lah al-amri. Dikandaki al-amri di situ pak kara semua tu. Dah dan terkadang keluarlah oleh sirah-sirah amma hak yang pak. Al-amri al-arba'in. Pak itu dah. Amma yang pak. Dikandaki amma hak yang pak tu, yang pertama hak tadilah fi'lul amri sendiri. Yang dua al-mudhari'u al-makrunu bil lamil amri. Yang ketiga ismu fi'lil amri. Yang keempat al-masdaru an-naibu an fi'lil amri. Tu hak keluar terbit semua tu dah. Takluk. Takhruju keluar terbit saat ni tu an maknaha. Daripada maknanya makna siyagul amri. Makna kata apa sini? Daripada maknanya makna siyagul amri. Maknaha mana sifat al-asliyi yang bahasa asal. Maknanya dah asalnya talabul fi'li ala wajhi al-istila' hak asal. Sebut kata al-amru gak talabul fi'li ala wajhi al-istila' lah hak asal tu dak. Tapi hak ni keluar terbit daripada hak asal. Lafaz tu lafaz amma tu juga, tapi keluar terbit makna dia tu keluar terbit daripada hak asal. Kalau gitu makna amma hak asal tu talabul fi'li ala wajhi al-istila'. Dah. Tu makna katanya
orang tinggi suruh orang rendah. Tu amma dak kata. Hak ni keluar terbaik. Takhruju takluk lagi. Takhruju keluar terbaik tu ila ma'anin ukhara. Dan ila ma'anin ukhara takdim molek. Dan ila ma'anin ukhara ay ila isti'maliha fi ahadi ma'anin ukhara. Ay ila isti'maliha. Dan kepada isti'mal akan dia akan siratul amri. Buat guna sirah amma saat itu fi ahadi ma'anin ukhara. Pada salah satu daripada beberapa makna yang lain. Kalau gitu makna ahadi ma'anin ukhara tu hak mana? Ya kalau hak pak dulu nu dia panggil tak ada pakai majak gapo dah, pakai makna amma dua terung dia panggil dak. Makna amma teru. Lepas tu hak keluar terbit daripada pak tu, hak situ tu hubung hak ni. Wa huwa al majadhu ila isti'maliha fi ahadi ma'anin ukhara wa huwa al majadhu. Dan wa huwa dan bermula iaitu ahadu ma'anin ukhar tu al majadhu, dia panggil majak dah lah tu dak. Makna katanya amma hak asalnya pakai makna talabul fi'li ala wajhi al-istila'. Tapi apabila kita pergi pakai makna hak yang lain daripada talabul fi'li ala wajhi al-istila' tu dia panggil majak lah. Dah. Tu dianya. Mana tu tufhamu. Tufhamu sifat pada kata ma'anin ukhara. Beberapa makna yang lain yang tufhamu yang dipaham akan dia akan ma'anin ukhar. Dipaham takluk min siyakil kalami daripada halaman kalam. Nak boleh pakai makna lain amma nak boleh pakai makna lain saat ni tu ya kena tengok siyakul kalam. Faham dah? Siyakul kalam min siyakil kalam takdir ai min sawabikil kalam walawahikihi. Ai min siyakil kalami walawahikihi. Daripada sawabik kalam. Kalam hak sebelum. Ya nak tengok kalam sebelum, lepas tu walawahikihi dan kalam hak di dan lawahik ni makna kata ia jatuh lepas daripada kalam tu lah. Kecek mudah tadi ni ni kalam duk tengah dah. Ni kalam duk tengah. Ni dak pen ni ni dia panggil sabik dah. Kalam sabik dengan kalam lahik. Atau nak boleh pakai makna lain daripada asal tu. Amma tu nak boleh pakai makna lain daripada asal tu, dia kena tengok kalam sabit dengan kalam lahik. Dah. Tu dianya. Bukan kata semata-mata pakai amma straight. Tu dah. Kena tengok pun kalam sabit dengan kalam lahik dah. Wa qara'inil ahwali atas pada siyakil kalam. Idhafah qara'in kepada al-ahwal idhafah lil bayan. Ini wa qara'inin hiya al-ahwalu. Idhafatul am ilal khasi bayaniyah. Dari situ dah. Idhafah am kepada khas makna katanya idhafah bayaniyah. Qara'in tu am, al-ahwal tu khas. Dah. Tufhamu dipahamkan dia kan ma'anin ukhar, makna lain daripada amma tu lah. Dah. Dipahami saat ni tu min qara'inil ahwali daripada kelakuan yang daripada korenoh al-ahwali yang menunjuk daripada segala korenoh al-ahwali kelakuan. Ya negi gini, ya negi baru itu makna sedap. Ya kalau pakai idhafah sifat pada mausuh ni wal ahwali al-qara ini dan daripada segala kelakuan dan daripada segala kelakuan korenoh.
Tapi dia nak cerita ni, dia nak royak gini, dia nak royak terkelar kuai tu menunjuk di atas makna lain. Hak tu ya, tu qara'inil ahwal tu makna kata kelar kuai yang menunjuk di atas makna hak lain daripada makna amal. Kalau kecek mudah-mudah agak hak ni dia keluar tu daripada asal lah. Hak dulu asal sebut kata amal agak talabul fi'li ala wajhi al-istilah dah. Lepas tu keluar terbit daripada asal tu. Dia panggil apa tu? Dia panggil majak pula dah. Lepas tu hak ni dia panggil majak ni. Tengok. Gapo tu? Hak terbit daripada asal. Lafaz tu lafaz amal lah. Tapi pakai makna lain daripada amal. Misal yang mari. Kad doai. Satu kad doai. Kaf haraf ja ta'alluq mazhuf jadi khabar bagi mubtada mazhuf. Tu dah. Ai watil kama'anin ukhar. Kainun. Tak itu dah. Ai watil kama'anin ukhar dan bermula dimakai itu segala makna yang lain tu. Kainun adalah iyo tilkal ma'anin ukhar tu. Kad doai seperti doa. Dah doa. Ni doa. Dia panggil lafaz amal tapi dia pakai dengan makna doa, bukan dengan makna talabul fi'li ala wajhil istilah dak lah. Dah. Dia pakai dengan makna doa. Amal tapi kita pakai dengan makna doa. Misal yang mari. Nahwu ay wa mithalu zalika isti'mali sighatil amri bi makna doa. Tak molek. Ay wa mithalu takluk betul takluk pula. Nahwu isim syibil sahih. Jadi khabar bagi mubtada mahzuf. Lepas tu tengok auzi'ni an ashkura ni'mataka. Auzi'ni an ashkura ni'mataka ni ayat Quran tak? Surah Namli ayat yang ke-19 kalau wasa tak silap. Dah. Lepas tu apabila ayat Quran yang kita nak takdir ni ai wasyahidu lah. Dah. Ai wasyahidu zalika isti'mali sighatil amri bi makna doa nahwu qaulihi ta'ala. Dan bermula syahid dimakai itu dah isti'mal sirah amma dengan makna doa tu. Dan nahwu qaulihi ta'ala ila seumpama firman-Nya Allah Ta'ala auzi'ni an ashkura ni'mataka. Tengok auzi' itu fi'il amar tu sirah ya tak? Fi'il amar tapi dia pakai dengan makna doa. Auzi'ni mintalah. Dan minta mengilhamlah oleh engkau wahai Allah ni akan daku di situ kena kepada Nabi Sulaiman. Makna katanya Nabi Sulaiman saat itu ia minta kepada Allah Ta'ala, suruh Allah Ta'ala tu ilham kepada dia. Dan ilham kepada dia tu an ashkura. An tu alak ta'wi masdar dah. Lepas tu an ashkura tu dia panggil mansubun binadha'il khafid. Ai fi an ashkura. Ada gitu. Ai fi an ashkura. Dan pada bahawa mensyukurlah oleh aku. Mensyukurlah oleh aku ni'mataka akan nikmat engkau wahai Allah. Atau benda hak Nabi Sulaiman minta tu tak? Minta oleh Allah Ta'ala saat itu ilham kepada dia supaya dia saat itu dan boleh syukur akan nikmat Allah. Kalau gitu di sini mahalus syahid yang kita nyanyi auzi'ni dah. Auzi'ni bukan kata hendak mengilhamlah oleh engkau wahai Allah. Tiba tengok Nabi Sulaiman tu hamba Allah tu dia panggil Malik tak gitu. Lepas tu di sini Nabi Sulaiman suruh. Nabi Sulaiman suruh Allah Ta'ala. Ni dia panggil doa. Orang rendah minta kepada orang tinggi. Di sini dia panggil fi'il amal. Tapi dia pakai dengan makna lain daripada amal talabul fi'li ala wajhi al-istilah.
Asalnya amma tu orang atas suruh orang bawah. Tak ada. Atau orang panggil suruh. Hak ni orang panggil minta. Sebab orang bawah minta suruh orang atas. Tu dah. Auzi'ni tu mahal syahid kita tu. Habis. Wal timasi atas pada kata doa masuk bawah kah lagi tu dah. Wal timasi atau takdir dia tu. Yang duanya iltimas. Orang panggil iltimas ni minta. Iltimas dia dah sebut dalam tu. Mana dah? Wa yuqalu lahu as-su'al wa huwa talabu ala sabil talattufi ay biduni al-isti'la wa tadarru' sawaun. Ya, orang panggil minta tapi bukan rupa doa. Supaya kita duk minta bagi orang tu lah. Apa lah tu? Minta tapi bukan doa ni. Tu iltimah. Mana kena tak hak tu pa wi. Hak nu pula kena hak muntik apa? Hak tu pa wi. Tu iltimas lagu tu. Tengok misal dia. Kakau lika. Ya kalau syair tak? Bukan. Kakau lika. Wa mithalu zalika isti'mali sighatil amri bimaknal iltimasi. Kainun adalah ia dan bermula misal dimakai itu isti'mal. Buat guna sirah amma dengan makna iltimas, minta. Minta semata-mata minta lah dia panggil. Tu dianya, minta semata-mata minta. Bukan rupa doa dak lah minta ini. Kainun adalah ia, kakaulika seperti kata engkau. Liman, kata tu liman bagi mereka. Liman tu hal pada kaulika. Hala kaunihi mukhataban bih. Liman yusawika. Hala kaunihi hal keadaan kaulika perkataan engkau tu mukhataban bih dikhitabkan dengan dia liman bagi mereka. Bagi mereka yusawika yang menyama ila iyo man ka akan dikau. Makna kata orang panggil sama-sama. Orang martabat sama, faham tak? Orang kelas sama. Tu dia. Orang kelas sama, orang martabat sama. Ya dalam tu ada bahas lagi tu. Tapi orang panggil apa iltimah ni? Iltimah ni orang panggil minta di atas jalan lemah lembut. Minta di atas jalan lemah lembut. Kalau nak kira agak, ya bukan kata sama-sama itu dak lah. Asalkan minta di atas jalan lemah lembut, okay? Iltimas tu orang panggil tu dak. Tapi golik kayak gini enggak sama-sama martabat tu lah. Gitu dah. A'tini al-kitaba. Ini misal di sini. A'tini al-kitaba liman yusawika tu hal pada kaulika tu. Lepas tu misalnya a'tini al-kitaba ni misalnya. A'tini hendak memberilah oleh engkau ni akan daku al-kitaba akan kita. Ni dia panggil apa ni? Hak ni dia panggil bukan amal dan bukan doa. Faham dah? Bukan amal, bukan doa. Hak tadi nu doa. Bukan amal tapi doa. Iltimah ni bukan amal, bukan doa. Yang minta aja ya. A'tini. Muwi diku kita. Orang panggil minta dengan secara lemah lembut kita minta demo tu minta kita tu iltimah tu. Ada kecil hari-hari ni lah. Gitulah. Habis. Kalau itu a'tini tu, dan lafaz a'tini tu,
Orang panggil sirah dia tu sirah amal. Patu makna dia kalau hak asal kok talabul fi'li ala wajh al-istila dah kan tak? Orang tinggi suruh orang rendah lah. Tapi di sini dak sama-sama yusawikan. Faham dah? Tu sama-sama kita ni kita duk mengaji sekali dengan saing kita kan. Lepas daripada mengaji mana aku nak tengok kitab mu sikit aku tinggal dobek hak ni tu. Wih tu akan minta dengan secara lemah lembut. Kalau lahang, "Oi, kitabmu sikit ni." Aku nak tu bukan iltimah lah tu dak. Tu kasar lah tu. Tu dah. Habis. Yang tiganya watamani atas pada ad-doa. Yang tiga at-tamanni. Watamani cita-cita. Tengok. Kalau syair ni. Nahwu kalau syair wa nama dah. Umru Qais. Nak sebut nama pun balik. Umru Qais. Nama dia. Dia golek ke kalau syair Umru Qais ni ya kalau syair dia tu nak ikut lurah, lepas tu syair hak perah-perah. Syair hak ohak-ohak. Golek ke. Nahwu tadi ai wa syahidu zalika isti'mali siratil amri bimakna tamanni nahwu qauli syairi. Betul dah? Nahwu qauli syairi seumpama katalah oleh syair bahar tawil. Ala ayyuhal lailut tawilu alan jali bisubhin wa mal isbahu minka bi amsali. Ala ayyuhal lailut tawilu alan jali bisubhi wa mal isbahu minka bi amsali. Dah. Kita ukur diri lah tu. Ala jaga-jaga. Ala jaga-jaga ayyuhal lailu. Dah, hei waktu malam. Ala jaga-jaga ayyuhal lailu wahai waktu malam. Al-lailu mana sifat at-tawilu yang panjang. Dah, jaga-jaga hai waktu malam yang panjang. Ala yang dua ni takkid pada ala yang pertama. In jali mudah-mudahan teranglah oleh engkau. Tu in jali dah. Mudah-mudahan duk cerita-cerita duk tunggu nak bercerah dah. Sebab ya siapa waktu malam tu ya serabut ya duka cerita gapo tu duk pisah nak derah cerah lah. Supaya orang kena usik di hatu Kacau juga lama weh nak cerah, lama weh nak cerah. Ni pun supaya ni jaga-jaga waktu malam yang panjang. Jagalah in jali mudah-mudahan teranglah oleh engkau. Itu dah. Bisubhin pada fi waktu subhin pada waktu subuh. Terang tu pada waktu subuh lah. Bisubhin tu takluk pada injali. Dan mudah-mudahan teranglah oleh engkau fi waktu subhin pada waktu subuh. Wa ma al isbahu walahal tidak ada cahaya. Al isbah dah. Wa ma al isbahu walahal tidak ada cahaya pada waktu subuh. Itu dah. Wa ma al isbahu walahal tidak ada cahaya pada waktu subuh minka daripada engkau tu ai al-lailut tawil lah. Gitu dah. Padahal tak ada cahaya pada waktu subuh daripada engkau bi amsala. Bukan yang ni dia baca bi amsali ni dia panggil nak jaga bait syair dah. Dia panggil qafiyah tu dah. Jadi dia nak jaga bait syair. Ya ismul ladzi la yansarif bi amsala lah. Dah. Tu dianya. Ba tu ba zaidah bi amsala terbaiklah. Iya.
Ya maksud dia nak ayat aina. Maksud dia nak ayat gitulah tu. Ya orang duka cerita ke supaya ngau orang serabut Kalau orang misalnya lekat hotel banyak, lekat hotel 2 3 4 juta misalnya. Ya duduk lek malam pun serabut, tengah hari pun serabut. Kalau gitu malam dengan tengah hari supaya bagi dia. Tak itu. Tu jaga-jaga waktu malam yang panjang, jaga-jagalah. Mudah-mudahan cerahlah pada waktu subuh, padahal tak ada cahaya pada waktu subuh. Tak ada cahaya pada waktu subuh. Makna kata dia serabut 24 jam lah. Tak ada cahaya pada waktu subuh. Bukan kata siapa malam yang serabut. Bawa mulai siapa masuk subuh cerah tu hingga serabut. Tak lah. Kalau orang takut dia hatu tu malam yang serabut. Lepas subuh yang segar. Tak kira. Supaya orang duk ohak juga, duk perah dengan tino. Duk perah. Malam pun serabut. Cerah pun serabut. Takut make dia demo. Duk perah lama dah ni. Kalau itu syahid tu Enjali tu. Tu dia panggil taman ni. Duk cerita-cerita. Kalau itu Enjali tu. Sirah dia tu. Fi'il amma. Makna amma tu talabul fi'li. Ala wajahi al-isti'la. Orang tinggi suruh orang rendah. Tu dianya. Tapi di sini dipakai dengan makna tamanni. Mudah-mudah habis. Yang keempatnya watahdidi. Atas pada hak dulu lagi. Gapo dah doa dah masuk wakaf dah. Tahdid ni menakuti dia panggil. Supaya budak tak reti itulah. Kita lari tak reti, lari main lagi. Kalau itu kita suruh, kalau itu mau main main yang berhenti. Ikut masa nak main, mau kanak nak main, masa mana mau main lah. Tu lari tak reti dah. Misal nahwu i'malu ma syi'tum. Nahwu ni ayat Quran ni. Ai wa syahidu zalika isti'mali sighatil amri bi makna tahdid nahwu qaulihi ta'ala i'malu atau i'malu hendak buatlah oleh kamu. Kamu di situ khitab kepada kafir. Hendak kepada kafir Mekah lah. Wa ai hadza khitabun li ahli Makkah. Ya gini ya Allah Ta'ala larang dah. Tapi kafir Mekah tu dia tak reti Tuhan larang, dia tak reti. Tuhan larang, dia tak reti. Kalau gitu Tuhan kata, membuat benda hak menguasa nak buat, membuat lagi. Tu dak. Tu dia panggil tahdid, menakuti tu. Apa budak dok main tu larang, tak boleh main tu lagu tu. Bahaya tu. Tak boleh buat gitu tu, bahaya tu. Ada buat situ. Kalau gitu mau main, yang ada berhenti. Tu menakuti tu panggil. Royak nak uya wasa takut. I'malu hendak buatlah oleh kamu kafir Mekah. Buat ma akan barang syi'tum. Yang kanaklah oleh kamu ai syi'tumuhu. Sebab silah a'aib bagi man tak ada. Akan barang syi'tum ai syi'tumuhu akan barang yang kanaklah oleh kamu hu akan dia akan man. I'malu hendak buatlah oleh kamu ai amalahu akan perbuatannya. Gitu dah. Menguasa nak buat ke apa mau buat tu ya ada juga orang kita ni ya habis kecek sia panggil apa mood keep camkak dah. Itu lari tak reti, lari tak reti. Kalau gitu mau buatlah. Aku tak saya kata gapo dah buat lagi. Puasa mu nak buat baik mana mu buat lagi. Tu dah. Kalau gitu lafaz i'malu tu tahdid. Ni je kena tengok banyak perkara lah tu tak. Tu dianya. Tapi nak boleh masak ni je nak pakai semasa. Bukan sehari dua, nak pakai masa belah-belah tahun. Atau kena duduk ngaya sokmo tu. Habis situ.
Yang kelima, wa ta'jidhi. Ta'jid ni makna kata nak menzahirkan akan lemah mukhatab. Mutakallim tak lemah. Mutakallim tu dia tak lemah, tapi mutakallim tu nak buat lagu mana, nak wi mukhatab saat ni tu zahir kelemahan dia. Tu ta'jid dia panggil. Ta'jid ni dia panggil nak apa nama? Mutakallim nak menzahirkan kelemahan hak mukhatab. Tu ta'jid. Tu. Supaya benda tu mukhatab tak pandai. Lepas tu kita pun kacau suruh mukhatab buat tu baik. Mana buat tu baik kena kita tak pandai tu lemah. Supaya berdebat dengan Wahabi ya. Tu dah tu tekan juga buat tu baik lah dalil duk mana tauhid 3 duk mana ambil marilah dalil tu. Tekan tapi nak buat tu baik tak lehnya kabung kau tu duk sekadar tu ya lemah dah dia panggil lagu tu. Atau dia panggil apa? Mutakallim melemahkan mukhatab. Dia panggil tu. Mutakallim melemahkan mukhatab. Atau mutakallim nak menzahirkan kata mukhatab ni lemah. Tu ta'jid. Cuba tanya Wahabi, tauhid 3 mik mana? Le Quran tu mik mana? Dalil tu duk mana tauhid 3? Dia tak boleh buat tu baik cerai. Waktu duk kabung tu buat tu baik kitab perisai, buat tu baik kitab anak baca syurga, buat tu baik lapis tu. Padahal hak ni kita tanya arwah baba kembing. Kenal dah? Arwah baba kembing tu. Kita baba cu nak tu boleh bagi. Lepas tu Behusni Malaysia. Tanya tu baba, nak tanya sekarang apa. Itu kena lah kitab perisai dalam kitab nak baca syurga Syekh Qadir ya bubuh tauhid 3. Dia jawab tu sebab masa tu dia panggil Wahabi duk serai dari Mekah. Lepas tu cara nak mengajar ni kena pergi kepada jalan ni tauhid 3. Lepas tu dia buatlah tauhid 3 tu. Dia buat saja ya tauhid 3. Lepas tu piye surai piye gapo tu sifat 20 belaka. Dalam kitab tauhid, dalam kitab perisai, dalam kitab apa nama ni? Nak baca syurga tu hak Syekh Qadir tu. Tu. Orang hak semasa tu orang hak dia tu. Soalah harta politik lah cara nak dakwah nak mengajar sifat 20 betul-betul takut dia Muhammad. Sebab masa tu ya Wahabi duk serai dah. Tu dah. Debat tu lah sebut tu baik kata duk mana dalih tak boleh buat tu baik. Tu makna kata kita mutakallim Asy'ariyah Maturidi nak melemahkan Wahabi saat ni tu tauhid 3 dia tu mari mana. Tu dia panggil ta'jid lagu tu dak. Mutakallim nak melemahkan mukhatab dia panggil. Lepas tu tak boleh buat tu baik tu mukhatab dek kabung lebar 4 segi. Tu hak dia mau duk kenal tu lah. Hak rambut jaga-jaga tu. Tu ta'jid. Misah. Nahwu kalau syair tak. Ya la bakrin anshiru li kulaiban ya la bakrin ainal firaru. Nahu ay wa syahidu zalika. Kalau syair dah. Ay wa syahidu zalika isti'mali sighatil amri bi makna ta'jidhi nahwu qaulihi syairi. Dah bermula syahid di makian itu diistimalkan sirah amma dengan makna ta'jid tu dah seumpama kata syair ya la bakrin asalnya ya alu bakrin asal gitu ya la bakrin dah wahai keluarga Bakar. Lepas tu ya wa tu be tinggal ada lam sekor. Lepas tu jadi ya la bakrin asal ya alu bakrin dah. Gitu. Ya la bakrin. Wahai keluarga Bakar, angshiruli. Ni. Tengok kalimah lafaz tu angshiru. Dah fi'il amar tu. Tapi pergi pakai dengan makna ta'jid.
Angshiruli, dan membukalah oleh kamu, menghiduplah oleh kamu. Tu. Dan menghiduplah oleh kamu li bagi aku Kulaiban, akan seorang yang nama Kulaib. Ya sebab ya seorang yang bernama Kulaib ni ya mati dah, ya meninggal dah. Tu dianya. Lepas tu mutakallim saat ni tu dan ia khitab pergi kepada keluarga bakar lah. Hei keluarga bakar, kalau kita muak hidup seorang yang bernama Kulaib saat ni tu. Padahal kena buat lagu mana hidup tak? Bukan sakit gigi boleh pergi hospital. Boleh pergi cabut tu baru hingga sakit. Hak ni yang mati dah suruh buat hidup mula tu makna kata mutakallim nak menzahirkan akan kelemahan hak mukhatab. Dah. Atau cara dia. Tapi tu Wahabi tak mau debat ya takut. Tu dah. Bah mula balarah Nabi tak ada mengajar, tak ada sampai pada masa sahabat tak ada sebab dia tak reti. Ngamak kena pakai bahasa Arab reti Quran saja berkali. Dia kena pakai alat juga. Wahai keluarga bakar, hendak menghiduplah oleh kamu li bagi aku Kulaiban, akan seorang yang bernama Kulaib. Padahal seorang bernama Kulaib tu dia dah meninggal dah mati dah. Lepas tu suruh buat hidup. Buat lagu mana? Ya la bakrin ainal firaru. Wahai keluarga bakar, di mana lari? Di mana lari? Jadi tu jadi puak mung ni dia panggil tak boleh nak lari dah. Dan hanya kena mati semata-mata. Makna gitulah. Makna kata hai keluarga bakar, muka takut tak puas hati takut demo tu mati, ni mati. Lepas tu orang keluarga dia saat ni tu mati seorang berkali. Misalnya orang keluarga bakar ni ada mana-mana seorang mati. Lepas tu duk tak puas hati masalah kata. Lepas tu mutakallim pun marilah kata hei keluarga bakar. Kalau gitu cuba mengwi hidup seorang tu. Hak nama Kulaib hak mati dah tu. Boleh tak? Tak nak hidup juga. Tak ada. Atau nak melemah. Kalau gitu kak, hei keluarga bakar, di mana-mana tak boleh nak lari, kena mati semata. Faham dah? Habis dah. Kalau itu syahid itu angshiruli. Ni cara nak mati kukuk ni, biar debak, biar kecek, biar apa ni. Dia kena tengok takjiz duk mana, takjiz dah. Wataswiyati nahwu isbiru aw la tasbiru. Ni yang nombor ni tak ni. Wataswiyati, taswiyah ni makna sama dah. Dalam dah sebut tu ain baina syai'ain ni. Dah sama-sama. Kalau wak dengan tak wak pun sama lah. Tak wak dengan tak wak sama je. Kacak undang-undang atau ini lah. Supaya orang Tino. Orang Tino tu dia jangok, dia kaya, dia orang mengaji lagi dah. Pas kita duk gila dia. Kita wak lah mana pun beli kereta bank with dia pun dia tak ada apa ni, ada nak ni kita. Kalau kita tak beli pun dia tak ada nak juga kita, tak ada. Pasal wak gapo lah, wak apa supa tu, tak wak apa supa ya. Demo hak tak buh kita dah, dia kacau apa anu. Gitu dah. Tengok, hatu taswiyah dia panggil dah. Nak wak apa tak apa, tak sewak apa tak apa. Nahwu ai gapo ni? Ayat Quran gapo ni? Ayat Quran ni. Kalau rasa tak salah ayat Quran je duk cerita masalah orang duk lain neraka gitu. Kalau mu duk lain neraka mu sobar. Kalau mu tak sobar supa je. Kalau mu sobar pun sakit, tak sobar pun sakit dah itu. Tu. Ayat Quran ni. Nahwu ay wa syahidu zalika isti'mal li sighatil amri bi makna taswiyati
nahwu qaulihi ta'ala. Tengok. Bermula syahid di makian itu isti'mal akan sirah amal saat itu dengan makna taswiyah. Nahwu qaulihi ta'ala seumpama firman-Nya Allah Ta'ala, isbiru aw la tasbiru. Isbiru hendak sabarlah oleh kamu, aw la tasbiru atau tidak sabarlah oleh kamu. Dah. Makna lagu mana? Makna gini, ai sabrukum wa adamu sabrikum. Tuh, isbiru aw la tasbiru makna sabrukum wa adamu sabrikum mustawiyani li'annakum finnar fala yantafi'u as-sabru wa adamuhu. Intaha. Isbiru aw la tasbiru ai bi makna sabrukum, dengan makna sabarlah oleh kamu, wa adamu sabrikum dan tiada sabarlah oleh kamu tu mustawiyani, samalah oleh kedua. Sabar dengan tak sabar supaya. Sebab apa boleh kata sabar dengan tak sabar tu mustawiyani? Ila ada mustawiyani. Li'annakum, kerana bahawa sungguhnya kamu tu finnar, duk lain neraka. Faham tak? Duk lain neraka. Kena api, sabar. Sakit juga sabar apa? Kena api, ngangung, sakit, tu sakit juga dah. Sabar tak sabar super. Fala yantafi'u, dan maka tiada bui munafaatlah as-sabru oleh sabar, wa adamuhu dan tiada sabar. Sabar tu jawab pengaruh dak gila tina dah. Tina hak jangak, hak kaya, hak ngaji. Dak gila. Kalau kita buatlah mana pun nak kita beli goning video apa supaya ya tak muh juga kita. Kalau kita tak beli pun ya tak muh juga. Tu yang panggil at-taswiyah. Kecek siang mudah-mudahan harta kalau orang tu main hengkarของเรา kita buat lagu mana pun main hengkar situ, tak ada. Tu dia. Habis situ dah. Kemudian katanya wa amman nahyu fa huwa talabul kaffi anil fi'li ala wajhi al-istila. Wallahu taala a'lam bis-shawab.